Jalan Merbau Kudung, sebuah jalan negeri yang terletak di kawasan Tasik Gelugor dalam daerah seberang Perai Utara. Jalan ini mempunyai panjang sekitar 4.21 km, menghubungkan dua kawasan utama, iaitu Pokok Sena dan Sungai Dua. Walaupun tidak sepanjang lebuh raya utama negara, jalan ini menjadi nadi penghubung penting bagi penduduk kampung, petani, pekerja, dan pengguna harian di kawasan sekitar. Jalan Merbau Kudung diwartakan sebagai laluan negeri P205. Di bahagian timur laut, jalan ini bermula di persimpangan Jalan Pokok Sena dan Jalan Lahar Yui, manakala di penghujung barat daya pula, laluan ini berakhir di Jalan Sungai Dua, berhampiran kawasan Pekan Sungai Dua serta Masjid Sungai Dua yang menjadi mercu tanda tempatan. Apa yang menjadikan jalan ini menarik ialah suasana sekelilingnya yang masih mengekalkan identiti luar bandar Pulau Pinang. Sepanjang perjalanan, pengguna akan melalui kawasan kampung seperti Kampung Merbau Kudung, selain kawasan pertanian yang menghijau dan taman perumahan seperti Taman Merbau Kudung. Pada waktu pagi dan petang, jalan ini menjadi laluan utama penduduk setempat untuk ke tempat kerja, sekolah, pasar, dan pelbagai urusan harian. Walaupun jalannya tidak terlalu besar, ia tetap memainkan fungsi penting dalam menghubungkan komuniti luar bandar dengan pekan berhampiran. Bagi pencinta dokumentari jalan raya atau rakaman dashcam, Jalan Merbau Kudung menawarkan suasana yang cukup tenang dan klasik. Pemandangan kampung, sawah, motosikal penduduk tempatan serta pergerakan harian masyarakat memberikan gambaran kehidupan sebenar di kawasan luar bandar Pulau Pinang. Kadang-kadang, jalan seperti inilah yang menyimpan kisah sebenar sesebuah tempat, bukan sekadar laluan kenderaan, tetapi penghubung antara komuniti, ekonomi tempatan, dan kehidupan masyarakat setempat sejak bertahun-tahun lamanya. Jalan Merbau Kudung mungkin bukan jalan yang terkenal di Malaysia, tetapi bagi penduduk di Tasik Gelugor dan Sungai Dua, laluan ini tetap mempunyai nilai dan kepentingannya yang tersendiri.